Betul ke Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ganjil? Betul, tapi kena betulkan sikit. Maksudnya bukan hanya jatuh pada malam yang ganjil. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan malam Lailatul Qadar bukan berkata hanya jatuh malam ganjil. Nah, iaitu persentase peratusannya lebih berat ke sebelah malam ganjil. Bukan mesti malam ganjil. Malam genap pun boleh berlaku. Faham? Tapi lebih berat kepada malam ganjil. Kalau Nabi kata malam ganjil je berlaku, maka malam genap tak payah amal ibadat. Pasal apa? Pasal pasti dah. Tapi berat sebelah malam ganjil. Maka malam genap kita masih mengharapkan kita gandakan amal. Soalan seterusnya,